Yang terakhir saya rasa soalannya ialah apakah cabaran utama ya dihadapi oleh industri kewangan Islam pada hari ini? Saya lihat ni. Okey, cabaran utama ialah balik kepada kritikan tadi. Jadi kewangan Islam mesti tidak boleh lebih kurang sama dengan dari segi produk lah. Maksudnya sebab produk-produk kewangan Islam ni kita mesti yang bukan hanya setakat patuh syariah tapi memenuhi objektif syariah ataupun kita punya maqasid syariah. Sebab tu Bank Negara Malaysia iaitu regulator pengawal industri di Malaysia beberapa tahun lepas telah memperkenalkan value based intermediation untuk perbankan Islam. Maksudnya bank-bank Islam ini tidak boleh hanya fokusnya hanya kepada membuat keuntungan. Dia mesti melihat kepada nilai transaksi tersebut, nilai produk tersebut. Contoh, kalau value base ni, kalau pelaburan tu mesti pelaburan yang dalam industri, dalam syarikat yang tidak memberi kesan negatif kepada alam semula jadi. Pelaburan ada produk-produk pembiayaan untuk kalau peminjam nak pasang solar kat rumah sebab green teknologi. Perkhidmatan yang ada impak kepada masyarakat, kepada komuniti. Contoh macam Sedekah Haus Bank Islam. Dia memberi impak kepada masyarakat yang keperluan yang mana yang tidak dapat bersama-sama dalam produk kewangan. Jadi dia bukan hanya untuk golongan tertentu. Maksudnya produk perbankan Islam ini dia tak boleh hanya untuk orang yang mungkin dari segi strata pendapatan M40 ke. Tak boleh B40 tak boleh ketinggalan. Mesti ada juga maksud mesti mereka dalam golongan B40 mesti ada juga peran, boleh juga sama-sama keterlibatan inclusivity dalam produk-produk perbankan kewangan Islam. Itu dari segi perbankan. Dari segi takaful juga. Kalau sekarang ni takaful ni hanya mereka yang mampu je boleh beli takaful. Yang golongan B40 nak bayar 100 bulan pun tak mampu. Betul. Jadi sebab itulah sekarang ni dalam ni pun kita ada value based intermediation for takaful. Contoh micro takaful. Murah je RM50 sebulan. So ada coverage. Of course lah coverage-nya tak samalah. Tapi sekurang-kurangnya golongan-golongan VBIT ni terlibat sama. Jadi mereka tidak dipanggil terkeluar, tersisih. Itu yang sekarang ni diusahakan oleh kewangan Islam. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian. Dengan berakhirnya soalan tersebut, alhamdulillah kita telah selesai satu sesi perkongsian dan juga pencerahan ilmu dan pengalaman berkenaan dengan Islamic Finance, masa depan kewangan patuh syariah. Jadi mudah-mudahan dengan pendedahan ini ataupun perkongsian pencerahan ilmu ini dapat memberi gambaran yang lebih jelas, yang lebih baik kepada kita sebagai Muslim ataupun orang yang Islam dari segi muamalat kita, dari segi kewangan, pinjaman, takaful dan sebagainya. Dan dengan yang demikian kita akan membuat keputusan yang sewajarnya lah, yang patuh, yang ikut dan menurut kehendak syariah. Sebab itu semua akan memberi kesan kepada kehidupan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat dan mendapat kebaikan daripada perbincangan kita pada pagi ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Cik Ahmad Yani selaku pemangku pengarah Pusat Pendidikan Antarabangsa Ekonomi Kewangan Islam Universiti US dan juga pensyarah Jabatan
ekonomi dan kewangan. Terima kasih Cik Yani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita jumpa lagi di masa-masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.